Baik, malam ni kita bincang ayat kedua. Sebab dalam ayat kedua ada ta'anuq, dan fokus kita malam ni ta'anuq. Tengok ayat kedua surah Al-Baqarah, iaitu pada zalikal kitabu la raiba fih. Kita pun di situ. Atau zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh? Jadi apa makna yang terhasil? Sebenarnya kalau kita ikut i'rab yang betul-betul, ada 5 atau 6 bentuk makna yang kita boleh dapat. Tapi malam ni kita cerita yang simple sahaja, supaya kita boleh faham maksud ataupun sebab apa Allah Ta'ala buat di situ ta'anuq. Dan hasil daripada pengamatan terhadap apa yang ulama sebut, titik ta'anuq yang ada dalam ayat kedua ini adalah gambaran kepada pelbagai dimensi atau pelbagai sudut pandangan makna yang kita boleh faham. Kenapa di sini ada begitu pelbagai sudut makna yang boleh dipaham? Jawabnya ialah sebab keraguan manusia itu ada pelbagai sebab. Pemikiran manusia itu sampai ragu kepada Allah itu ada pelbagai sudut. Jadi ta'anuq itu atau titik 3 yang ada 2 yang mengepung perkataan fihi itu menggambarkan itulah punca. Jadi sebelum kita baca, kita tengok begitu dulu. Ta'anuq itu menggambarkan kedudukan, banyak makna boleh bertemu pada satu hakikat atau satu perkara. Di sini perkara yang dimaksudkan itu ialah fihi. Sebab tu ta'anuq di sini mengepung perkataan fihi. Sebelah kanan, sebelah kiri ada 3 titik. Nampak tak situ dalam Quran ada 3 titik. Ta'anuq itu maksud dia peluk memeluk. Jadi perkataan fihi boleh dipeluk oleh raibah, dan perkataan fihi juga boleh dipeluk oleh huda. Jadi ada dua orang ingin memeluk orang yang sama. Ta'anuq ini daripada ta'anaqa. Kita ambil seorang tu, kita hak dia. Jadi di situ kita kena faham fihi merupakan perkataan utama yang menjadi fokus kepada berlakunya keraguan. Jadi perkataan fihi yang ada dalam ayat 2 itu bermaksud di dalamnya, di dalam Al-Quran. Jadi kalau nak faham secara mudah, kalau kata la raiba, pergi peluk fihi, dia boleh bermakna la, tidak ada, raiba, sebarang keraguan. Di mana untuk makluman kita, la ini adalah nafi. Nafi yang bermaksud nafi mutlak. Di mana kalau kita nak kenal makna nafi macam ni, Allah nak beritahu kita bahawa Al-Quran itu tidak ada satu pun keraguan. Jadi sebab itu apa-apa yang berunsur ataupun menampakkan keraguan ternafi. Apa-apa saja yang menampakkan keraguan itu ternafi dan tidak boleh ada. Maka dengan sebab tu hatta perasaan pun tak boleh. Contoh kita duduk main, ya ke? Kan? Tak boleh. Kok pun tak boleh. Kok ada kot. No. Hatta macam tu pun tak boleh. Dia nafi semua sekali. Apa sahaja yang bermaksud menampakkan keraguan terhadap Al-Quran, maka dia tidak boleh peluk fihi. Jadi la raiba tu tak boleh pergi peluk fihi. Maka sebab tu apa-apa perbuatan, sikap ataupun kerling. Contoh orang cerita-cerita pasal hukum Allah, kita pun berkerut dahi-dahi. Macam tu. Betul tak? Nampak macam tak boleh terima. Betul tak? Tak boleh juga. Sebab la itu nafinya sangat luar biasa.
Maka apa-apa rasa, apa-apa reaksi, apa-apa persendaan, apa-apa kerlingan, ataupun apa-apa tenungan, ataupun rasa kaget, tak boleh, asalkan dia berunsur nafi atau berunsur ragu kepada Al-Quran. Sebab itu bila Quran kata la, memang tidak ada sama sekali. Maka sebab itu bila orang Islam itu menampakkan keraguan kepada Quran, maka dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dia tak termasuk dari kalangan orang yang beriman dengan kitab. Maka iman dia itu tidak sempurna. Tak tahu kafir ke tak, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak mengerti, tetapi iman dia tak sempurna dalam bab beriman dengan kitab. Sebab itulah kalau nak kena perkataan la ni, bila dia bermaksud demikian, kalimah lepas dia adalah sesuatu. Jadi keraguan itu adalah sesuatu yang dinafikan oleh la, dan tanda dia nafi dengan sini dia tak ada alif lam pada kalimah tu, dan huruf akhir dia mesti baca ba. Bagi di atas dia panggil sama dengan kita mengucap la ilaha, maknanya tidak ada sebarang sembahan. Boleh ke tak? Faham? Relax. Jangan terkejutlah. Ini okey, biasa-biasa je ni kita mengaji ni. Tak ganah mana lagi ni. Ni biasa-biasa je ni. Tak cerita semua. Kalau nak luar biasa, masuk kelas Waqaib tidak. Jumpalah situ. Baik, itu dia punya la. Jadi sebab itu, dengar baik-baik, sebarang bentuk keraguan tidak boleh memeluk perkataan fihi. Apa makna fihi? Di dalamnya. Sepahana tu tak? Al-riba tu tidak ada keraguan tu. Maka sebab tu hatta rasa tak suka kepada Al-Quran pun tak boleh. Ya? Okey.